Dia bukan macam baju. Kalau baju kita tengok cantik, kena saiz, kita pakai, kita beli. Tapi minyak wangi ni kau kena bau kan? Kau nak kena bau. Macam ni sekarang aku dalam live, aku cakap bau sedap, tapi korang bukan boleh bau. So macam mana korang nak tahu benda tu bau dia sedap? Tapi pada aku bau dia sedap lah. Bau dia sedap. Macam tu kan. Jadi macam mana kita nak tahu? So daripada detail yang kita share tu, orang dah boleh agak dah bau dia macam mana. Kalau aku kata ada bau pineapple, orang tahu dah pineapple ni kalau tak bau dia manis, bau dia masam, tu je. Kalau macam citrus, orang tahu dah bau dia mesti ada rasa masam sikit. Mandarin pun sama, ada masam-masam manis. Jadi daripada detail tu orang boleh tahu dan orang boleh agak bau dia macam mana. Perfume benda paling kuat kepercayaan, betul lah tu. So orang kena percaya dengan kita lah. Dan kita kena ambil